A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati para hakim yang bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kecil, sangat kecil. Kadang-kadang kita tidak nampak kewujudannya. Namun, tahukah kita, seekor haiwan kecil pernah mengajar manusia tentang kasih sayang, tentang tanggungjawab dan tentang syukur kepada Allah. Haiwan kecil itu ialah seekor semut. Hari ini, saya ingin membawa rakan-rakan semua menyelusuri sebuah kisah yang sangat indah. Kisah tentang seorang Nabi yang hebat, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Hari ini yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam ialah seorang Nabi dan juga seorang raja yang sangat berkuasa. Allah mengurniakan kepada baginda pelbagai keistimewaan. Baginda memahami bahasa haiwan. Angin tunduk kepada perintah baginda. Dan baginda mempunyai tentera yang sangat besar. Tentera manusia, tentera jin, dan juga tentera haiwan. Namun, walaupun baginda hebat, walaupun baginda mempunyai kuasa yang besar, baginda tidak pernah sombong. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama tenteranya sedang berjalan merentasi sebuah lembah. Langkah demi langkah, tentera itu bergerak dengan gagah. Bunyi tapak kaki kedengaran kuat. Debu-debu berterbangan di udara. Sehinggalah mereka tiba di sebuah kawasan yang dipenuhi dengan semut-semut kecil. Seekor semut ternampak. Tentera Nabi Sulaiman semakin menghampiri. Semut itu menjadi cemas. Ia takut kaumnya dipijak. Lalu, semut itu berkata sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naml ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Maksudnya, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kamu. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan tenteranya memijak kamu, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Subhanallah, lihatlah betapa mulianya hati seekor semut. Walaupun kecil, semut itu tidak memikirkan dirinya sahaja. Sebaliknya, ia memikirkan keselamatan sahabat-sahabatnya. Malah, ia memberi amaran kepada kaumnya. Semut itu mahu semua semut selamat. Hadirin sekalian, perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Allah memberikan Nabi Sulaiman kelebihan memahami bahasa haiwan. Baginda mendengar kata-kata semut itu. Cuba kita bayangkan, seekor semut yang kecil bersuara demi menyelamatkan kaumnya. Dan pada waktu itu, seorang raja yang mempunyai kerajaan yang sangat besar berhenti. Hanya kerana seekor semut. Subhanallah, inilah akhlak seorang Nabi. Semakin tinggi kedudukannya, semakin rendah hatinya. Baginda tidak marah, baginda tidak sombong. Sebaliknya, Allah menceritakan dalam surah An-Naml ayat 19.
فتبسم ضاحكا من قولها صدق الله العظيم. Maksudnya, maka Nabi Sulaiman tersenyum lalu ketawa mendengar kata-kata semut itu. Baginda kagum melihat kebijaksanaan seekor semut. Kemudian, baginda terus berdoa kepada Allah dalam surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Maksudnya, ya Tuhanku, ilhamkanlah aku supaya sentiasa bersyukur atas nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, serta aku melakukan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh. Hadirin yang dikasihi, daripada kisah ini kita belajar bahawa walaupun kita pandai, walaupun kita berjaya, walaupun kita hebat, jangan sesekali sombong. Kita juga mesti saling membantu, saling menjaga dan saling menyayangi antara satu sama lain. Dan yang paling penting, kita juga mesti sentiasa bersyukur kepada Allah. Hari ini saya belajar, bukan saiz yang menentukan nilai seseorang. Seekor semut yang kecil mampu mengajar manusia perkara yang besar. Jika semut mampu menjaga sahabatnya, mengapa tidak kita? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.